perjalanan dalam BE lah. So macam mana kita bertemu lah kan. Of course kita introduced by somebody. Waktu tu Asyik Munirah nak approach Dr. Su. And then waktu tu saya punya klinik dengan Dr. Su dekat je. So Dr. Su panggil, ambil terus. So saya okay lah. Waktu tu kita of course kita macam kita tak mencari kan. Kita tak mencari orang datang share. So waktu tu kita macam okay tak apalah, dengar je lah macam tu kan. But then after that bila orang dah cerita, kita of course kita akan try. So bila kita try, kita just nak being a doctor, kita akan jadi a bit skeptical. Dan of course kita nak really understand whether benda tu berkesan ke tidak kan, kita try dulu. So saya pakai socks. Waktu tu pants ada, cuma more consistent on the socks lah. It's easier to wear waktu tu kan. Dan I notice kita panggil plantar fasciitis lah kan, yang kalau kita pijak pagi-pagi tu kan, nak pijak kaki sakit. Apa? Tangan. Tak pakai tadi solat dia sambut. So kita pakai saya memang ada plantar fasciitis kan. Whereby kalau bangun pagi nak pijak kaki, pijak lantai tak boleh. So saya akan ada slipper lah macam ni kan. Akan ada slipper dekat dalam rumah. And sebelum menapak tu mesti akan kena stretch kaki dulu semua, dan baru pijak. So benda tu is actually quite common. Bila dah tahu tentang Alora ni kan, bila kita check testimoni, rupanya ramai orang ada the same problem kan. But bila pakai Alora socks tu, less than 1 week lah, I notice kalau pakai waktu malam tidur, nak bangun pagi tu dah okay. Kaki tu dia macam tak kejung, tak sakit lah. So I thought okay, that's something lah. Ini akan kebetulan kan. Badan memang slowly kita venture more in the products kan. And macam tadilah Aunty Laila pun dah cerita, I think quite a lot lah on the products. So what we can see is that BE ni dia bukan buat produk yang already there in the market. So kalau Mak nak cakap kan, kalau kita pergi nak cari any supplements kan, you cari, you pergi kat pharmacy, you tanya pharmacist kan, saya nak cari vitamin C, ada list of vitamin C there. Means to say that benda tu is something common. So kenapa BE nak buat another vitamin C? So dia tak buat vitamin C, dia improvise, dia buat Shiruto. Why? Because Shiruto dia ada IPPA1, which is something yang memang rare sangat kan. And then tapi dalam tu ada vitamin C juga sebenarnya. Kan ada beta glucan. Beta glucan pun you biasa dengar juga. But IPPA1 is not something yang you will selalu dengar. So dia akan improvise. Even the next bio pun, it's not just prebiotic and probiotic, dia ada postbiotic sekali. So what we can see is that the company is a company yang really Malay. Company ni memang betul-betul dia fokus on wellness lah, on kesihatan. Dan dia memang nak mengubah kan kesihatan kita ke arah yang lebih baik lah. So macam mana saya punya journey, okay, first bila kita dah ada good result kan, good testimony, we share to others. So mula-mula saya dengan Dr. Su kita macam buat berdua lah gitu kan. And slowly kita orang dapat pergi ke Taiwan without kita berancang pun. Bila kita start share, dia actually BE ni very good because kita ada peluang untuk travel 2 kali setahun lah ke luar negara. Di mana kalau kita dah reach certain requirement tu, dia akan bagi tahu okay, you dah qualify, nanti bulan sekian-sekian you akan ikut kita pergi. Sediakan you punya baju, you punya pasport, dah boleh ikut. Kita wow, okay, so saya dengan Dr. Su pergi ke Taiwan pada tahun 2023 lah kan. And then bila kita ikut the trip tu, kita rasa macam okay, best juga buat BE ni. With all the culture semua kan, budaya dia, and the people all very positive kan. And then lepas tu husband saya dia jealous pasal saya dapat pergi ke Taiwan sorang-sorang dengan Dr. Su kan. Dr. Su kena tinggal dia dengan anak-anak. Jadi the next trip kita pergi ke Hong Kong. Waktu tu memang beramai-ramai lah. Kita orang semua dapat 2 tiket. Saya 2 tiket, Dr. Su 2 tiket, kakak saya pun 2 tiket. So kita orang 6 orang saja, our family lah waktu tu. And husband saya dah shock lah waktu tu. So because of that, and he saw the opportunity lah dekat BE. Dan dia dia solve a lot of problems and answer a lot of questions in his life lah. Dapat menjawab banyak masalah yang dia hadapi kan. So kalau dia ada problem whereby dia travel jauh untuk bekerja, and then dia tempat kerja pun tak berapa menyokong, banyaklah benda-benda yang menyebabkan Nasa dia kata okay, saya nak buat BE seriously, because kita nampak dekat BE ada
banyak contoh-contoh orang yang dah berjaya lah. Okay? Your journey. Nanti kita invite Ashraf. Oh ya ke? Pasal jadi tu dia related juga. Related tak apa. Nak what pengalaman produk-produk BE. Nak cerita pasal produk je? Maksudnya on product lah, bukan on produk dulu. Produk dulu. Okay. Anything you want to say, tapi fokus on the product. Macam mana BE bantu you punya kesihatan? Okay. So macam mana BE bantu kesihatan lah? Okay, so kita cerita on the products ya. So, boleh? So, products BE ada banyak kan, kita dah sebut tadi. So Alora, it helps a lot lah actually, because before this saya ada macam back pain kan. Back pain tu is something yang period sakit. Sakit belakang ni something yang kita expect lah. Pasal saya memang breastfeeding kan, waktu tu masih breastfeeding lagi lah kan. Dan bila kita menyusui, kita punya nutrients memang depleted kan, memang senang banyak berkurang. So apa yang terjadi adalah saya selalu akan terfikir untuk memanggil orang datang urut. Dia panggil ke tidak tu lah kan kira lah, tapi mesti akan ada that thought. But after pakai Alora for like pants dalam after 1 month macam tu, saya dah macam forget the thought. Lupa dah nak bagi orang lah, because macam somehow dia dah tak mengganggu dah. And then lepas tu anak saya lah, kita kalau mak-mak ni kita fokus kepada anak lah kan, kita fokus kepada anak. So of course Shirutto memang sangat-sangat banyak membantu lah daripada segi kita punya immune kan. So kalau batuk memang teruk. Sejak daripada tahun umur saya 17 tahun, lepas SPM tu saya masuk PLKN. Masuk PLKN, saya pernah batuk dan sangat teruk sangat sejak daripada PLKN tu. Yang batuk yang teruk lah, yang memang tak boleh nak tidur, kena bangun tengah malam, pergi muntah dulu. Sejak daripada tu memang kalau saya batuk, dia memang ambil masa yang sangat lama nak baik. And then sejak COVID pun kan, kita punya lungs pun jadi macam teruk juga kan. So ada one time ni saya ingat, waktu tu saya nak travel ke Dungun, and lepas COVID tau. Lepas COVID kan, kalau ada orang batuk sikit je, semua orang macam kenapa dia ada di sini dan dia batuk gitu kan. So macam I was like nak pergi conference tapi batuk. Along the way saya memang makan Shirutto dengan kerap lah. Saya rasa mungkin dalam 5 ke 6 sachet juga lah saya makan along the way tu. Sikit kemam. Dan apa yang terjadi adalah, the day before saya punya batuk sangat-sangat teruk. Malam tu pun dia jadi makin teruk. Lepas saya makan Shirutto tu dia makin teruk. Tengoklah besok boleh pergi ke tidak kelas kan. Tapi saya just okay lah, tak apa, tidur. Surprisingly bangun tidur tu lega sangat kan. Kita bangun tidur, kita buang all the phlegm kan. Tapi lepas tu terus lega, dan the batuk yang teruk along the way journey tu memang kurang. So sebab itulah sekarang kan tengah musim influenza kan. So memang sangat-sangat digalakkan lah untuk kita ambil Shirutto for the whole family. Untuk satu keluarga, Shirutto ni macam must have lah, semua orang kena ada kan. Spirulina juga. Anak saya 4 orang, semua lelaki. So anak saya nombor 3 ni dia special sikit dia kan. Dia lambat, dia speech delay. And then lepas tu ada mild autism lah. Okay, dia boleh communicate semua. But actually I think banyak dibantu jugalah dengan, yes of course sesuai dia bagi remedy homeopathy. But kita support juga dengan BE punya products, especially Spirulina dengan Shirutto. Di situ memang saya bagi, dan dia ada ringworm yang sangat teruk dekat pipi dia. Sejak daripada umur dia dalam pantang, dan dia resolve waktu umur dia 5 tahun, which is last year. Resolve, betul-betul hilang. Kalau tak sebelum tu dia akan on off adalah kan. Lepas konsisten bagi Shirutto. Lepas bagi Spirulina. Yes, dengan Shirutto lah. Zenkozol pun saya bagi juga. So and then lepas tu dia punya development dia memang cepat after Next Bio. Dia macam markup, dia macam significant lah. Dia nampak lebih cepat selepas kita kasih Next Bio. Next Bio because kita tahu dia ada gut brain axis lah. So sebab tu siapa-siapa yang ada cucu ke anak ke kan, anybody lah, kawan-kawan kita yang ada anak-anak yang neurodivergent kan, yang special, sangat-sangat digalakkan lah untuk kasih Next Bio, Spirulina. Ya, Shirutto pun boleh juga lah. Dia strip memang sangat-sangat bagus. Apa perubahan pada Afin? Perubahan dia kita nampak dia lagi cepat jawab. Dia sebenarnya memang this is something yang biasa lah untuk anak-anak yang neurodivergent. Neurodivergent ni kategori contohnya macam anak-anak yang autism ataupun ADHD.
ataupun ADHD kan, autism plus ADHD, yang dyslexia. So benda-benda ni semua dia termasuk di dalam kategori neurodivergent lah. Maksudnya dia tak typical, dia punya brain dia wired differently kan. So kadang kita cakap dengan dia bukan dia tak faham, dia faham. Tapi dia lambat nak faham. Dia nak proses tu lama sikit tau. Jadi dia jawab tu lambat. Kadang-kadang macam Dr. Su cerita kan, ada patient Dr. Su kan, after 1 week baru dia faham. Kan Mama? After 1 week baru dia faham apa benda terjadi pada, benda yang patutnya hari. Then dia faham, next week tu baru dia faham. That is actually quite common lah untuk anak-anak neurodivergent. So kalau Afin ni, memang sebelum ni antara benda yang kita notice adalah bila kita tanya dia macam pending sikit. Dia tak jawab. Tapi lepas kita kasi next bio, tak lama pun saya rasa sudah 2 minggu macam tu kot. Lepas tu kita pula travel pergi ke mana hari tu? Tokyo, yes. Kita pergi Tokyo kan. So bila kita buat video call dengan dia kan, dia boleh jawab dengan sangat cepat. Dia kata, Afin dah makan ke? Afin dah makan. Adik mana adik? Adik Aidan kat atas. So dia boleh immediately jawab. Kata, wow, this is something new kan. Macam kalau tak sebelum tu macam kita kena macam kasih the words untuk dia jawab. Dia kata, Afin dah makan ke? Dah, yes or no? Saya akan suka macam tu lah. Senang dia nak jawab yes or no je kan? Yes. Tapi dia boleh jawab dengan full sentence. Yes. Siap tangkap gambar lagi. Lepas tu dia suka. And then dia develop dia punya brain. Dia umur 6 tahun kan tahun ni. Dan dia suka membaca. Dia memang, kadang-kadang budak tu kita suruh paksa. Saya tahu anak saya lelaki kan. Budak lelaki ni dia tak suka belajar. Dia tak suka belajar, tak salah kan. Tapi Afin ni, dia lain dengan abang-abang dia. Dia suka belajar. Nanti dia bawa buku kat kita. Dia tanya ni apa? Ni apa? Dan mana words yang dia dah boleh baca tu, dia akan baca. Dia ingat lah, dia banyak memory. Lepas tu dia panggil tu, dia boleh hafal. Dia hafal the words lah. Dia tak mengeja. Macam bahasa Melayu kan mengeja. Sebab tu dia boleh senang baca English. Tapi memang dia pandai kat situ. Dan dia boleh message kita. Dia boleh call. Dia akan ambil gambar. Lepas tu dia tulis. Macam Tesla Abi. Dia boleh tulis macam tu. As long as dia tahu perkataan tu, dia dah boleh tulis. Dia tulis lah Mama Big ke. Dia akan type and dia hantar ke kita lah. So I think kita sebagai mak dengan ayah ni, benda-benda yang bermanfaat kepada anak-anak kita, of course kita akan menjadikan kita lebih happy lah, bahagia kan. Dan kita rasa berbaloi lah all the investment yang kita lakukan kan. Dan anak-anak saya pun, anak saya sulung sangat rajin ambil sendiri all the supplements. Dia ambil sendiri spirulina, dia ambil shiruto, semualah kalau boleh dia nak ambil. Kadang-kadang kita tak payah ambil, Mama jimat, tapi dia akan ambil semua. Dia dah tak apalah kan. Dan dia yang paling sihat lah. Dia kalau adik dia asyik menyampah je. Pasal adik nombor 2 tu kan tak suka sangat makan kan. So kalau adik dia tak pergi sekolah, ini dia pergi sekolah. Pasal dia sihat kan. Gitu. Asyik Aidin je yang asalnya dia memang tak sihat. Dia kuat sakit perut Aidin tu. Yes, Aidin tu actually yang sulung tu banyak juga masalah lah. Dia sebelum ni immune system agak teruk, asma, macam lah. Asma tu still fixing on it lah kan. But kita nampak the significance kan. And also dia very bright person lah kan. So benda-benda ni yang kita nak bantulah anak-anak kita. So memang I really appreciate all the products daripada BE, especially dia punya B-Lips kan. And also Alura pun memang sangat-sangat memberi kita punya energy tenaga. And for me myself macam arm sleeve saya dah cabut pula. Saya ada masalah kebas pada wrist. So yang ni saya memang dah pergi jumpa ortho dah. Just nak assess lah kan, rasa teruk sangat kebas tangan ni. And then dia kata, this is most likely ada macam nerve punya inflammation kan, peradangan. So dia kasih painkiller je lah, macam tu. So instead pakai painkiller, saya pakai Alura arm sleeve tu. And Alura arm sleeve tu works as well as painkiller lah. Dia berkesan tu sama. Dan bila kita tanpa pakai side effect. Yes, without side effect lah. Dan bila kita pakai long enough, dia akan hilang. Tapi kalau kita dah pakai, dah lama tak pakai, datang balik lah kan. But better lah daripada kita dah kena pakai ni kan. Yes. Yang satu lagi yang saya suka nak share adalah the bra lah. So bra ni something yang memang I think semua manusia especially perempuan lah kan, wanita semua kena amalkan. Because
Saya tahu bra ni kita macam selalu rasa benda ni something to speak in public lah kan. Dr. Aimee ni lactation consultant ya. IBCLC lactation consultant. Satu Malaysia ni ada berapa ratus saja. Ni antaranya. Dia tak ramai doktor yang venture into breastfeeding lah kan. So tapi tu satu yang benda yang saya rasa dah ramai orang lebih banyak kan dia punya awareness on breastfeeding sekarang kan. So sebab tu kita perlukan lebih ramai doktor yang support this breastfeeding, dan saya antara yang support on this lah. Dan ramai juga patients yang datang bagi tahu membantu dia punya breastfeeding journey. Dan kalau siapa yang ada breast bengkak ke kan, bila dia pakai Alora bra tu pun memang bantu untuk resolvekan lah dia punya bengkak yang sakit. Cuma nak cerita, kalau kita punya bra, kita memang kena cari bra yang sangat supportive. Kita tak boleh main takat muat je apa-apa bra kan. Macam saya tahu juga yelah, kadang-kadang kita suka ambil yang yang cotton sahaja ke kan, as long as selesa. Kadang loose kan, as long as akan tutup sahaja. Tapi sebenarnya penting pasal kalau dia tak ada enough support, dia akan affect kita punya tulang belakang sekali. And then lepas tu kalau kita pakai terlalu ketat pun dia tak bagus, dia akan block kita punya lymphatic system. So kita punya bra ni, breast ni memang sangat-sangat penting untuk kita acknowledge lah. Because kita punya lemak ni dia suka simpan toksin. So that's why kita perlu untuk cari bra yang sangat-sangat support kita punya breast. And dia akan enhance kita punya estrogen. So estrogen ni adalah hormon wanita. So lepas masuk usia 40-50 macam tu dia akan berkurang hormon estrogen ni. So what happen is kita punya kulit akan sagging kan, dan lepas tu kita kulit kering, kita ada simptom-simptom menopausal yang sometimes boleh mengganggu lah. Jadi bila kita pakai Alora dia boleh kurangkan all the symptoms. Sebab dalam breast kita ada estrogen. Tapi Alora ni kan dia ada far infrared, dia pantul masuk and keluar balik, dia akan rangsangkan supaya kita produce lagi banyak estrogen. Jadi dalam umur menopause ni, kita dah tak period, memang kita akan dapat, orang kata tak cukup estrogen ni nak cover. Tapi jangan risau, dia tak ada menyebabkan kanser sebab dia tidak terlebih. It's not more, it's just optimize. Dan dengan optimize oksigen ni, kita awet muda sebenarnya. Dia protect kita punya tulang, dan dia protect kita punya kulit daripada sagging. Kan Aimee? Yes, betul. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih Dr. Aimee.